Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada unit BM1 akan mempersembahkan tugasan 2 subjek literasi bahasa. Saya memperkenalkan ahli kumpulan saya. Hai, saya Adam Haris bin Cik Seman. Saya Ainur Iman binti Muhammad Nazri. Dan saya Atika Amira binti Ahmad Farid Termizi. Kami akan mempamerkan beberapa alat bahan bantu mengajar yang akan menyelesaikan masalah pelajar di sekolah rendah. Literasi membaca. Kemahiran membaca merupakan satu daripada kemahiran bahasa yang penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa. Proses membaca memerlukan seseorang iaitu penterjemah lambang-lambang bertulis kepada lambang-lambang bunyi yang hendak disampaikan oleh penulis. Kemahiran membaca berbeza dengan mendengar kerana membaca melibatkan kedua-dua aktiviti verbal dan literasi secara serentak. Semasa membaca, kita akan menghuraikan bahan bercetak kepada pertuturan dan pada masa yang sama kita akan menghuraikan pertuturan itu kepada pemikiran. Proses ini akan berlaku secara berulang kali semasa membaca. Berikut merupakan masalah literasi membaca yang dihadapi oleh pelajar. Murid yang menghadapi kesukaran untuk menyebut suku kata dengan betul, terutamanya dalam perkataan yang panjang, mungkin mengalami beberapa isu yang memerlukan perhatian khusus. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam cikgu. Okay, semua sihat hari ni? Sihat. Hari ni cikgu nak awak semua mengeja perkataan yang di hadapan ini. Ada siapa-siapa mahu mencuba? Adam mau cuba cikgu. Okey, Adam. Ya cikgu. Awak nak pilih perkataan yang mana untuk mencuba? Saya suka yang atas sekali tu cikgu. Okey, yang atas sekali. Okay, cikgu nak awak mengeja mengikut suku kata yang betul tau. Okey, cuba. Okey cikgu. P-E-P NG bunyi macam mana cikgu? Kita dapat melihat bahawa ramai murid yang menghadapi kesukaran untuk menyebut suku kata, terutamanya bagi perkataan yang panjang. Oleh itu penting untuk kita memberikan dorongan dan mencadang strategi yang sesuai untuk membantu murid menyelesaikan masalah ini. Mari kita lihat beberapa alat bahan bantu mengajar yang telah kami sediakan untuk menyelesaikan masalah ini. Ini merupakan cadangan BBM bagi membantu masalah pada peringkat prabacaan. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum cikgu. Tahu tak hari ni cikgu nak ajar tajuk apa? Tak tahu. Tak tahu? Okey, hari ni cikgu Adam akan mengajar kamu semua huruf ABC. Yeay! Seronok tak? Yeay, seronok. Okey, jadi sebelum kita belajar apa itu huruf ABC, jom kita nyanyi sama-sama dengan cikgu. Boleh? Boleh. Okey, semua semangat ya? Okey. Bila cikgu pasang lagu ni, kita nyanyi sama-sama ya? Okey. Kita nyanyi sama-sama ya? Cikgu tak nak nyanyi seorang. Ain pandai nyanyi? Okey, cikgu nak Ain nyanyi kuat-kuat ya. Ada satu itu huruf A, tiang lampu muncik bawah itu huruf B, bulan sabit cantik-cantik itu huruf C, dan sabit tiang lampu itu huruf D. Oh, pandai ya semua nyanyi? Sedap cikgu? Sedap ya lagu ni? Okey. Jom, ada banyak lagi huruf. Baru 4 ni. Tolak tepi bulan sabit itu huruf I,
Tongkat atuk tolak tepi itu huruf F. Sabit mata kail itu huruf G. Yang lampu ada 7 itu huruf H. Satu titik atas itu huruf I. Titik atas itu huruf J. Tiang lampu gunting patah itu huruf K. Tiang lampu tinggi-tinggi itu huruf F. Kuat sikit. Ada 177 itu huruf N. Ada 7 itu huruf N. Tak ada 1 bola itu huruf O. Tiang lampu buncit atas itu huruf P. Bulan sabit tiang lampu ekor huruf Q. Ada 1 ekor tupai itu huruf R. Bulan sabit perut buncit itu huruf S. Tiang lampu tolak tepi itu huruf T. Ada gelas ada 1 itu huruf U. Korong sikit itu huruf V. Kondong serong itu huruf W. Silang pangkah kondong serong itu huruf X. Ada gelas mata kail itu huruf Y. Tolak tepi serong tolak itu huruf Z. Yeay, habis. Pandai semua nyanyi. Yeay. Apa yang cikgu ada kat sini? Kotak misteri. Iya, oi, kotak misteri. Agak-agak apa yang ada dalam kotak misteri ni? Ada gula-gula. Gula-gula? Eish. Kalau nak tahu ada apa dalam kotak misteri ni, semua cikgu nak tutup mata. Boleh? Ya, boleh. Okey. Lepas tu cikgu nak kamu semua hulur tangan dalam kotak ni dan ambil benda yang ada dalam kotak ni. Lepas tu tunjuk kat cikgu. Berapa cikgu? Ambil 2. 2. Cepat Ain. Atikah menanti. Nama ni Ain. Sekejap. Okey, saya dah ambil 2. Okey, dah ambil 2. Dah. Okey, Tikah pula. Boleh buka mata dah ke cikgu? Belum lagi. Boleh tak tu Atikah? Atikah lamanya. Okey dah cikgu. Okey, baik. Semua orang dah boleh buka mata. Okey. Gula cikgu. Ingat gula-gula. Okey, nanti cikgu bagi gula-gula lepas kelas ya. Okey, sekarang apa yang ada dekat tangan Ain? Okay, saya dapat perkataan meja. Meja. Woi, pandai Ain. Yeay. Satu lagi. Satu lagi saya dapat jam. Betul tak cikgu? Ui, betul. Yeay, tepuk tangan kat Ain. Atikah pula. Saya dapat huruf G cikgu. Huruf G. G. Tadi kan masa kita nyanyi lagu kan, macam mana lagu tu boleh eja huruf G?
Huruf G Okey. Bulan sabit masa kain. Itu huruf G. Okey, pandai. Pandai. Okey, satu lagi Tika. Satu lagi Jiugu Lela Gula. Gula. Okey, pandai juga. Wow, pandainya anak-anak murid cikgu semua. Ni mesti sebab cikgu ajar tadi kan? Betul. Seterusnya, cadangan BBM bagi membantu masalah pada peringkat mekanis. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam cikgu. Okay, hari ni cikgu nak mengajar perkataan yang mengandungi 5 suku kata. Susah tak? Susah cikgu. Okey, ada rasa susah. Okey, hari ni cikgu nak Adam pisahkan perkataan peperisaan ni kepada 5 suku kata. Okey, sini Adam. Mari ke depan. Buat macam mana ni cikgu? Awak pisahkan mengikut suku kata yang betul. Okay, cikgu nak sebelum tu awak sebut dulu perkataan peperiksaan mengikut suku kata. Okay. Okey. PE per EE per RIK rik Terus A sa AN peperiksaan. okay, betul. Okay. Tepuk tangan. Okay, cikgu nak ada susun mengikut suku kata di bawah ini. Okay. Ada boleh sabut? Okey. Bisa boleh? Boleh. Okey. PE per Per ya, betul. Salah tu cikgu. Salah? Kenapa Atika cakap salah? Okey, mari sini Atika bantu Adam. boleh duduk cikgu? Boleh. Okey, silakan duduk. Sini. Okey, betul tak? Pandainya Tika. Ya, tepuk tangan untuk Atika. Okey. Okey, ini merupakan pecahan suku kata bagi perkataan peperiksaan. Okey, dia ada berapa suku kata? 5. 5. Okey, betul. Tepuk tangan. Okey, cikgu nak awak fahami pecahan suku kata supaya awak lebih mudah memahami perkataan yang awak baca. Okey, boleh semua? Boleh cikgu. Okey, terima kasih. Akhir sekali, cadangan BBM bagi membantu pelajar pada peringkat mentalis. Assalamualaikum murid-murid. Waalaikumsalam cikgu. Semua sihat? Sihat. Okey, hari ini cikgu ingin bermain satu permainan yang menarik. Siapa tahu nama apa permainan ni? Adam nak cuba. Tapi saya tak tahu macam mana nak main cikgu. Tak apa. Apa nama permainan ni dulu? Alamak. Nama permainan ni tembak anak panah kan cikgu? Kurang tepat. Salah tu Adam. Ya ke? Okay, Anda cuba Cuba. try. Cuba. Okay. P-A-R tar G-E-T get target C-E-R cer D-A-S das cerdas. Target cerdas cikgu. Betul. Okey. Kamu semua tengok dekat papan ni, dia ada 3 warna. Ada warna hijau, kuning dan juga merah. Jadi, kalau warna hijau ni, soalan dia mudah. Kalau warna kuning, soalan dia sederhana. Jadi, kalau warna merah ni, soalan dia
Susah. Susah. Okey, jadi permainan dia, kamu semua ambil pistol ni dan tembak pada sasaran. Jadi semua mestilah nak soalan yang senang kan? Ya, Jadi mestilah betul. akan target yang warna hijau. Betul. Ya. Okey, jadi lah cuba try. Cuba try dulu ya. Cuba, Okey. cuba. Cuba sahaja je. Ke terus jawab? Terus jawab lah. Okey. Okey, seorang-seorang, seorang-seorang. Silakan, Ain. Okey. Ya, Ain silakan. Saya dulu ke cikgu? Ain tersasar jauh nampaknya. Alamak. Tapi ada peluru. Saya cuba lagi sekali, okey cikgu? Boleh, boleh. Tak apa Ain boleh. Ada 2 peluang setiap seorang. Yeay. Jadi salam untuk Ain. Mana? Okey, nampak tak Ain? Nampak? Okey, baca. Semua kanak-kanak di Malaysia berhak mendapat pendidikan. Ejaan dia PEN, pen, DID, DI, DI. DI, KAN kan? Betul. Pendidikan. Betul ke cikgu? Betul. Sama sikit lagi naik bawah ni. Yang baik di sekolah. Dapat Betul. 2 mata untuk Ain. Yeay! Okey, tapi kalau nak mata lebih, target warna merah. Ni 1 mata, 2 mata, 3 mata. Uish, Jadi Ain sudah dapat 2 mata. ada target Alamak. warna hijau lah. Tapi warna hijau soalan senang. Okay, tak apa, saya cuba dapat merah cikgu. Boleh boleh. Cuba yang terbaik. Okey, buat lagi. Temat. What the... Ya. Jadi soalan untuk Adam. Aku dapat hijau Buat hijau pas. Okey, baca Okey. Adam. Setiap minggu saya dan kawan-kawan pergi ke perpustakaan. Betul. Ejaan? PER PUS pus TAKAKAN perpustakaan. Betul. Yeay. Ada berapa suku kata perpustakaan? 5 cikgu. Betul Adam. Ada Adam dapat? 1 mata. Alah cikgu. Okey, Ain pula. Okey, saya cuba lagi sekali. Target betul-betul Ain. Jangan tersasar. Okey. Dapat warna hijau. Salam untuk Ain. Dapat hijau pas. Hijau kan warna kegemaran Nabi. Okey. Betul. Baca Ain. Setiap tahun kita menyambut Hari Kemerdekaan. Ejaannya KI ke MER mer DID KEKANN kemerdekaan pada 31 Ogos dengan penuh semangat. Betul. Yeay! Berapa suku kata kemerdekaan? 5 cikgu. Betul. Yeay! Jadi 1 mata lagi untuk Ain. Jadi Ain ada 3 mata sekarang ni. Alamak. Okey, sekarang Adam pula. Cikgu, saya nak warna merah cikgu. Cuba. Alamak. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat kuning lah cikgu. Mana kuning? Okey. Okey. Kita tengok warna kuning ya. Right, baca. Guru meminta semua murid membantu dalam aktiviti pembersihan. Ejaannya PEM BER SICHANN pembersihan tas sebelum pulang. Betul.
Jadi markah Adam dan juga Ain sama. Yeay. Semua pandai. Sertifikasi daripada bahan bantu mengajar. Apakah masalah yang dihadapi? Masalah yang dihadapi oleh murid ialah kesukaran dalam menyebut suhu kata dengan betul. Kesannya, murid yang menghadapi kesukaran dalam menyebut suku kata yang betul akan mengalami kelewatan dalam penguasaan membaca. Mereka juga akan kurang keyakinan diri serta kesukaran memahami teks bacaan. Mereka mungkin membaca secara perlahan, keliru dengan bunyi suku kata tertentu dan juga tidak dapat memahami maksud perkataan dalam konteks ayat. Peringkat prabacaan. Murid belum mendapat pendedahan yang mencukupi terhadap bunyi dan juga bentuk huruf. Hal ini menyebabkan mereka sukar mengenal pasti hubungan antara simbol dan juga bunyi. Kurangnya aktiviti rangsangan seperti membaca buku bersama ibu bapa atau bermain permainan fonologi akan menghalang perkembangan awal mereka. Dan yang kedua ialah peringkat mekanis. Murid masih belum menguasai hubungan antara suku kata dan juga bunyi. Hal ini menyebabkan mereka perlu mengeja satu persatu yang akan memperlahankan bacaan. Selain itu, kekurangan latihan dalam membaca perkataan panjang menjadikan mereka mudah keliru dengan struktur suku kata yang lebih kompleks. Dan yang terakhir iaitu peringkat mentalis. Murid lebih menumpukan perhatian kepada aspek teknikal iaitu menyebut suku kata sehingga mereka kurang memberi perhatian kepada makna perkataan. Kesukaran dalam menyebut suku kata dengan betul akan menyebabkan mereka gagal memahami konteks ayat dan juga keseluruhan teks. Hal ini menghalang perkembangan pemikiran kritis dalam membaca. Seterusnya kita pergi kepada aktiviti yang paling berkesan iaitu aktiviti peringkat mekanis. Kesan daripada aktiviti mekanis ini adalah ia mampu meningkatkan ketepatan sebutan suku kata, menjadikan murid lebih lancar membaca tanpa perlu mengeja setiap huruf. Alasannya, guru melatih murid cara memecah perkataan panjang kepada suku kata yang lebih kecil dan mudah. Latihan ini dilakukan secara berulang-ulang menyebabkan kefahaman dan kebolehan mereka meningkat. Kelebihan bahan bantu mengajar peringkat mekanis ini, ia mampu mempercepat penguasaan membaca. Metod ini membantu murid membaca dengan lancar tanpa perlu mengeja huruf demi huruf, mempercepat proses penguasaan keterampilan membaca permulaan. Yang kedua, ia mampu meningkatkan keterampilan membaca permulaan. Pemecahan suku kata memudahkan murid dalam mengenal huruf dan menggabungkannya menjadi kata, meningkatkan kemampuan membaca mereka. Yang terakhir sekali, ia mampu meningkatkan motivasi dan percaya diri. Murid yang berhasil membaca dengan metod ini cenderung lebih termotivasi dan memiliki rasa percaya diri yang lebih tinggi dalam membaca. Untuk kekurangan bahan bantu mengajar ialah kesulitan dengan kata yang tidak biasa. Murid mungkin menghadapi kesulitan saat membaca kata yang tidak umum atau memiliki struktur suku kata yang kompleks seperti kata dengan huruf tunggal di akhir atau kombinasi huruf tertentu. Seterusnya, ketergantungan pada metod tertentu. Jika terlalu bergantung pada metod ini, murid mungkin kesulitan membaca kata yang tidak sesuai dengan pola suku kata yang telah dipelajari. Seterusnya, kita pergi kepada penambahbaikan bahan bantu mengajar. Yang pertama, pengenalan variasi kata. Selain menggunakan metod pemecahan suku kata, perkenalkan juga kata-kata yang tidak biasa atau memiliki struktur yang berbeza untuk memperluas kemampuan membaca murid. Yang kedua, penggunaan media yang variatif. Gunakan berbagai media pembelajaran seperti gambar, cerita dan permainan untuk membuat proses belajar membaca lebih menarik dan efektif. Yang terakhir, pendekatan individual. Kenali keperluan individu murid dan sesuaikan metod pengajaran untuk memastikan setiap murid dapat mengingati pembelajaran dengan baik. Itu sahaja pembentangan kami pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.